bahagian 3. Serahkan tugas ini kepada... Detektif Upin dan Ipin. Detektif Ipin, rumit sungguh ke sini. Betul-betul. Suspek bertindak dengan cermat. Tiada sebarang bukti ditemui. Kecuali itu. Rasanya suspek sudah melarikan diri dari tingkap itu. Mari kita cari dia. Jom. Cuba Ipin. Ipin, apa warna kain terbang yang kita main tu? Tak ingat loh. Tapi yang pasti kain tu bertampal-tampal. Macam tu. Ya. Datuk, ini selimut siapa? Hei, selimut Atuk lah. Betul ke ini selimut Atuk? Atau apa? Banyak songeh pula. Atuk sekeh kan? Nak kena korang ni. Atuk marah. Tak apa. Kejap lagi, kita boleh soal dia semula. Itu pun macam selimut akak. Betul. Tak. Jangan nak berangan jadi detektif. Mek tolong abang. Abang Salih pun kumpul kain perca. Kain perca berharga tau untuk tukang jahit macam abang. Berharga? Macam mana tu? Iyalah. Tengok ni. Abang gunakan kain-kain perca ni untuk buat selimut. Modal murah je. Tapi bila jual, harganya mahal. Untung kan? Upin, kau rasa macam mana? Sah, selimutnya Abang Salih punya. Tengok ni pula. Abang tampal-tampal kat sini. Dah jadi karya jahitan terulang. Peliknya baju ni. Itulah kau tak tahu. Ini namanya fashion. Dah lah, malas layan korang. Mimi! Nah, kamu punya kan? Saya jumpa. Selimut kain perca? Ambillah. Tata! Macam betul selimut akak. Yeay! Selesai! Mana akak jumpa selimut ni? Oh, Opa yang ambil basuh. Jadi,
ni? Selimut siapa? Manalah akak tahu. Kes tak selesai. Mana selimut tu? Kau ambil ke?